Adakah mereka ni rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia? Mau tanya, ni berapa kos ambil gambar? RM4. RM4? RM5. RM5, satu keping? Okey. Hari ni kita berjalan-jalan di KLCC. Kita tengok ramai masyarakat daripada Malaysia, luar negara datang untuk bergambar di sini semata-mata untuk KLCC. So ada yang buat kerja part time, ambil gambar menggunakan telefon. Dia ambil gambar, lepas tu dia kenakan bayaran. Harga berapa? Jom kita tanya dia berapa harga yang dia kenakan. Ataupun ambo nak terus ambil gambar, adakah kualiti gambar yang dia ambil tu lawa, dan kita tengok berapakah kos sekeping gambar di KLCC. Ni. Dan kita juga semok adakah mereka ni rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia. Mau tanya, ni berapa kos ambil gambar? RM4. RM4? RM5, satu keping? Boleh sama try? Kita patah lah betul-betul sama kita. Patah lah. Boleh. Okey, jom kita tengok kualiti gambar yang diambil di hadapan KLCC bernilai RM5. Boleh. RM5 boleh Sebab kita orang tempatan kan, ni kita bagi orang RM5. Macam kalau orang luar kita bagi RM10. RM10. You daripada mana? Saya daripada Sabah. Sabah kan? Semua sini kebanyakan Sabah. Sabah, ya. Bukan orang luar negara. Ada. So ramai yang salah anggap. Ingatkan yang ambil gambar ni orang luar negara. You daripada Sabah Ya. Sabah mana? Sandakan. Okey, daripada Sandakan. So ni rakyat tempatan kita. Jom. Tu abang ni gambar ni tu. Tolong dia. Ambil gambar. Boleh Okey. Okey. Ni anak. Oh, okey. Boleh Kita tengok kualiti ambil gambar di hadapan KLCC. Lu dari mana? Sabah. Tinggal sini berapa lama dah? Tinggal sini dah 10 tahun dah. 10 tahun. Buat kerja apa? Ke full time? Saya sekolah lagi. Ni buat part time. Okey, right. Okey. Tusuk. Macam mana? Dari sini Okey. So dia guna apa? Lighting. Okey, right. Tunggu Pala tunggu. RM1. Okey. Cukup. Okey. Salah faham yang kita sentiasa dengar. Biasa kita ingat yang ambil gambar ni bukan warga negara Malaysia. Bila saya tanya dan ambil gambar, mereka sebenarnya warga negara Malaysia. So salah satu peluang untuk mereka buat duit, dan pelancong pun boleh ambil gambar. Dan kita tengok hasil gambar yang diambil oleh mereka.